what's up guys, kali ni kita buka kondenser Honda Accord. First kali kita perlukan Honda Accord. Kita buka trim plastik pada bahagian depan hood ni. Kemudian kita buka trim plastik untuk corong angin dia. Kita buka braket pemegang radiator, 4 skru saiz 10mm. Kemudian kita alihkan dia. Corong angin ni pun kita kena buka, ada satu skru saiz 10. Kita kena keluarkan kipas radiator dia juga. Barulah kita boleh keluarkan corong angin dia. Kita cabut pipe liquid dia dulu, ada satu skru 10, kita tarik dia keluar. Barulah kita buka bracket yang memegang kondenser. Dua-dua ni skru saiz 10 juga, kita keluarkan. Kemudian barulah kita cabut pipe discharge dan kita boleh tarik keluar kondenser dia. Okey, yang ni kita nak tukar dia punya dryer bag. Allen key saiz 14, kita buka penutup dia. Kita gunakan plier mojong tirus dan tarik dia keluar. Tengok tu, kuningnya. Tak pelik lah, kereta pun dah lama tak flushing. Tengok minyak ni, dah kuning sangat. Jadi kita tukar dengan dryer bag yang baru. Sebelum raya ni, datanglah ke bengkel untuk flushing dan tukar dryer anda untuk menjaga sistem aircon anda, dan kami juga nak duit raya. Yeah.